Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sarjana Utama di Sungai Buloh Selangor menjadi pencetus untuk program Kitar Semula Botol Plastik dikenali Jom Crush Plastik. Program julung kali itu mensasarkan mengutip 1 juta botol plastik terpakai di kalangan hampir 3,800 pelajar, guru-guru dan komuniti setempat. Sejajar dengan Matlamat Pembangunan Mampan Sustainable Development Goals SDGs 2030 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, SMK Sarjana Utama dengan kerjasama Badan Bukan Kerajaan, Clothcare dan Institut On Jaafar IOJ melancarkan program Jom Crush Plastik. Menurut pengetuanya, Nur Hayati Embong, selain pembelajaran di kelas, program Jom Crush Plastik mampu meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai tanggungjawab menjaga alam sekitar dan keupayaan kitar semula yang mula dilihat sebagai ekonomi sekular. Dengan kapasiti pelajar yang mencecah 3,800 orang, program ini diyakini akan menjadi contoh kepada sekolah-sekolah lain di